Tapak kami pilih dekat sana lah. Supaya tapak B, tapak tebing tinggi. So yang tu sungai dia. Bawa wagon. So korang kena bawa wagon lah. Kesepak lah. Mesti tu. Cepat lah. Ini batu besar lah. Kita orang duduk kat sini. Itu kemah kita orang kat sini. So jauh daripada orang lah. Kita orang je kat sini. Tu. So yang lain semua kat sana. So, dengan ada kemah campsite lagi kat sana hujung sana. Tu yang tapak A lah. Tapak tepi sungai. So kita orang tapak kita orang dia tebing tinggi sikit lah. So kalau nak mandi kena turun kat sana lah. Turun ikut sana, laluan sana. So turun sana boleh mandi kat sini lah. Ni dalam sana cepek sikit lah. Sana ada campsite juga, tapi tak sure campsite apa lah kat sana. Sekejap lagi kita set up lampu, pasang lampu dan yang siap lah. Oh, dah malam lah. Ini suasana kemah kami. Kami pasang lampu kat sini. Cerah lah. Kami pasang lampu sekeliling kemah kami. So, satu lampu. Satu lampu. So, ni penanda lah. Dekat belakang. Di sini pun ada lampu. Sini ada lampu. So kat sana pun kita orang pasang lampu. Lampu lantern daripada dia krik tu memang ni lah. Memang puas hati lah sebab memang terang. Ada 2 orang kat atas tu. Dia orang pasang hemok lah kat atas. So sekeliling kita orang ni semua hutan. So kita pasang sekeliling lampu kat sini. Supaya tak gelap sangat lah kat sini. Ada lampu juga lah kat sini untuk laluan TV ni. Lampu ni beli kat Shopee lah. Memang terbaik lah lampu dia. Pakai baju apa? Mana kipas? Kipas macam kipas. Mana? Tadi nak jalan lagi. So malam ni kami buat jagung bakar dengan ayam bakar je. Asya punya. Bagi orang satu makan. 1 ibu, 1 jelly, 1 kita, 1 papa. Dah. Tak. Malam ni hujan renyai. Kami terpaksa bakar bawah flysheet. Hujan renyai. Tapi syukurlah kami dah buat longkang kat sini. Nampak longkang kat situ. Untuk laluan air lah. Sampai kat sana. So kami tunggu nak makan je ni. Tapi hujan pula. Okey, jemput makan. Malam ni kami dinner jagung bakar
dengan ayam bakar. Okey, jemput makan semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, panas lagi kan? Sos. Rasa macam tak panas lagi dah. Sos tu. Dah kita mandi Sejuk. Sejuk lagi pagi. Kita mandi. Cakaplah good morning kawan-kawan. Cakap. Ni budak ni dah bangun awal, dah bangun tidur awal. Cakaplah good morning. Pagi ni kita buat cucu ikan bilis. Yang ni cucu ni lah yang dah beli segera, cucu adabi ikan bilis. Nak lagi sedap, kita masukkan sikit ikan bilis. Sudah siap lancur, nak goreng je. Tidur Lena. Nak mandi. Ngantuk lagi. Ni kami makan cucur sama dengan kopi O. Cucur. Ni suasana pagi kami. Basah lah apa-apa. Ni tu apa selalu buang pasir kan? Ni kami pakai flashlight di Carlton ni yang baru ni, kami puas hati lah. Memang kering lah, walaupun hujan semalam. Kami kat dalam kat bawah flashlight ni tak basah. Kemah dia krik ni kali ni cemerlang. Dalam kemah kering ya. Walaupun hujan. Kami tidur Lena semalam Aisyah. Kau nak tidur malam? Saya. Sejuk malam. Nak pakai sleeping bag. Tidur kat sini. Nampak je biasa tapi sejuk. Kami tak try lagi Bukit Tinggi ke lodging ke. Sini pun dah sejuk lah. Tempatan ni pun sejuk ni. Kau apa ni? 8.45 kau 9 sejuk. Sini memang redup, banyak pokok sejuk. Kalau kat bukit sana boleh nampak kabus pagi tadi. Nampak sampai sekarang ada kabus lagi kat sana. Bukit sana kat tandas sama dengan bilik mandi tu. Lu makan tu, lagi kita mandi. Dalam. Right.
Sky. Kak Cuba. Sky. Bercamping Pidi. di Buluh Perindu. Kami di Buluh Perindu, guys. Buluh Asal Perindu pula cakap. campsite. Kita camping Pidi. Bukan Pidi. Buluh. Buluh Perindu. Buluh Pidi. Pidi Kita yang itu. camping kat Pidi. Dalam air. Bang Hitam. Masing-masing dah lapar. Lapar dah. Budak tak sabar nak makan. Dah tutup. Semua kita dah banyak kemas. Atas. Tu kami dah kemas. Tadi kami duduk kat sana. Ni sampah nanti boleh buang kat luar lah. So dah kemas, tak ada sampah semua. So kereta kami park kat sana, so boleh balik lah. Kami baru selesai mengemas. Okay, terima kasih semua. Dah tak datang, semua dah kemas. Dah balik. Okay, terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa like, share dan komen. Dan juga subscribe channel kami, Fast Outdoor. Bye.